berkenaan dengan bagi nak pergi ke Masjid Quba. Dekat mana nak ambil dan nak balik nanti macam mana. Okey, tadi saya dah dekat Masjid Quba sekarang ni. Alhamdulillah, dah naik bagi tadi. Saya akan tunjuk balik dekat mana tempat saya ambil bagi. Tapi sekiranya dah selesai solat dekat Masjid Quba, ni Masjid Quba ni. Ni kawasan depan kiblat, ni kawasan belakang kiblat. Dekat mana nak balik, nak naik bagi? Dekat kawasan belakang kiblat, kawasan pintu perempuan ni, keluar straight main sampai dekat, nampak kawasan bagi banyak-banyak ni. Nampak bagi banyak-banyak ni. Naik je mana-mana bagi, dia akan bagi kata naik bagi, dia akan tunjuklah naik bagi mana yang penuh tu, dia akan penuhkan satu bagi. Kemudian dia akan bawa hantar ke Masjid Nabawi. Satu bagi berapa orang? Satu pack berapa orang? Satu pack 10 rial pi, 10 rial balik. Jadi terpulang. Nak main naik bagi balik jalan kaki pun boleh. Kalau nak pergi balik naik bagi pun boleh, pergi balik naik taksi pun boleh, tak ada masalah. Kalau dekat nak ambil bagi dekat mana, nanti saya akan tunjuk dekat sana. Dekat depan Masjid Omar. Okay, kalau nak naik bagi daripada Masjidil Haram kat mana? Ni kawasan bagi belakang saya ni. Tu Masjid Nabawi. Ni Masjid Al-Mamah, nampak tak? Dia gate dekat sini, gate 310. Keluar gate 310 Masjid Nabawi, gate 310. Terus main kawasan ni. Nampak kawasan bagi tu terus Masjid Quba. Dan kalau nak naik bas Hop and Hop pun ada dia. Yang nak tour satu kota Madinah. Okay, moga berkah.